Anis, awak dipecat. Bos Jawan, kenapa? Saya ada buat salah ke? Saya ni bos, pecat awak perlu ada sebab ke? Kerja awak tak ada orang lain ganti. Tinggalkan kerja awak sekarang, ikut saya. Mari sini. Bos, tolonglah. Jangan pecat saya. Janganlah bos. Saya betul-betul perlukan kerja ni. Tengok ni. Ni surat tawaran awak kan? Surat ni dah post sampai ofis saya. Awak dapat tawaran universiti yang baik. Kenapa awak tak pergi? Bos, saya memang fikir nak pergi. Tapi adik-adik saya, mereka perlu ke sekolah. Keadaan keluarga saya pun tak berapa baik. Saya tak ada cara lain. Sekarang saya ada kerja ni je. Saya cuma nak cari duit untuk bayar yuran sekolah adik-adik saya. Lagipun, mak ayah saya pun dah berumur. Adik-adik saya semua bergantung dengan pendapatan saya untuk sara hidup mereka. Lagipun, saya nak sulung dalam keluarga. Saya rasa nak bagi peluang ni untuk adik-adik saya habiskan sekolah dulu. Tapi, awak asal dari kampung. Susah nak dapat tawaran macam ni. Awak nak putus asa macam ni ke? Awak sanggup? Kalau awak macam ni, awak akan kecewakan harapan mak ayah awak. Tapi macam mana pun, saya memang dah tak ada cara lain. Kalau saya pergi belajar, nanti adik-adik saya tak dapat sekolah. Saya faham perasaan awak. Memang bukan senang untuk belajar dalam keadaan susah. Saya tahu, bukan pelajaran je yang boleh ubah nasib kita. Tapi, bukan senang dapat anak yang pandai dalam keluarga yang susah. Jadi, saya rasa awak mesti kena pergi belajar. Awak tak boleh tinggal dekat sini. Kalau awak masih kerja dekat sini, saya bukannya bantu awak. Tapi, saya rosakkan masa depan awak. Tapi, kalau saya pergi belajar, saya tak mampu. Saya tak ada duit banyak tu. Macam mana pula dengan keluarga saya nanti? Untuk keluarga awak, awak tak perlu risau. Yuran gaji awak, itu pun jangan risau. Dalam kad ni, ada duit. Syarikat akan support awak sepenuhnya. Awak tak perlu risau bila pergi belajar. Tak bos. Duit ni terlalu banyak. Saya tak boleh ambil. Lagipun saya baru je kerja dekat syarikat ni. Mana boleh saya ambil duit banyak macam ni? Awak ambil je. Walaupun awak kerja tak lama dekat syarikat ni. Tapi, saya nampak sikap dan cara kerja awak. Awak kena ingat, hanya ilmu pengetahuan yang boleh tolong kita ke peringkat seterusnya. Lepas awak habis belajar, awak boleh datang kerja kat syarikat ni. Pintu syarikat sentiasa buka untuk awak. Terima kasih Bos Joey. Pergi cepat. Okey. 我会站在风雨中，告诉自己不平庸，梦想在一路飘升。